Setakat hari ini saya amat gembira dan berpuas hati dengan pencapaian yang ditunjukkan oleh Kerajaan Madani. Seperti yang kita semua sedia maklum dengan bantuan SDR, SARA, bagus untuk kebajikan rakyat. Macam Budi 95 dapat mensasarkan subsidi kepada golongan sasar lah. Sangat berterima kasih kepada PMX lah kerana banyak juga subsidi yang dibagi kepada kita rakyat ni, dan juga peluang-peluang untuk perniagaan, geran-geran yang dibagi. Lagi satu, dia bagi macam STR, bantuan-bantuan tu kan. Alhamdulillah lah. Untuk tempoh 3 tahun ni, alhamdulillah lah, saya rasa terbaik lah apa yang telah dibuat oleh Kerajaan Madani. Pertama, dia menaikkan gaji pejabat awam dan juga untuk kebajikan rakyat banyaklah dari segi subsidi-subsidi yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Kalau kita lihat dengan keadaan sekarang di mana kerajaan adalah stabil, kita melihat kepada peningkatan dalam pelaburan, juga kita melihat peluang-peluang pekerjaan dapat ditingkatkan. Sekiranya sebuah kerajaan terus stabil, manfaatnya juga kepada rakyat. Sebelum ni kita dapat nampak bantuan tu tak menepati sasaran dia, tapi sekarang ni dengan tapisan yang dibuat oleh kerajaan sekarang, orang yang betul-betul memerlukan tu dapat bantuan tersebut. Dengan Kerajaan Madani yang stabil pada hari ini, macam-macam kerajaan boleh buat dan juga rakyat boleh mendapat manfaat daripada apa yang kerajaan telah dibuat tu. Kerajaan Madani dah bagi macam-macam dah, STR dan sebagainya. Maknanya rakyat Malaysia ni sepatutnya makan tu dah cukup dah sebenarnya. Kebajikan terjaga, alhamdulillah.